Pernah tak anda tengok data yang banyak gila, nombor je semua? Rasa macam pening kepala kan? Sebenarnya, dalam longgokan nombor tu ada cerita yang tersembunyi. Dan hari ni kita nak belajar macam mana nak jadi penterjemah untuk cerita tu. Kita akan gunakan dua alat yang sangat hebat, statistik deskriptif dan satu benda ikonik yang dipanggil kelut loceng. Jom kita tengok macam mana benda ni boleh tukar data yang serabut tu jadi sesuatu yang kita betul-betul faham. Okey, ini dia pelan tindakan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita kena faham data tu sendiri, kenal dulu apa jenis-jenis dia. Lepas tu, kita akan masuk bab yang paling best. Kelut loceng. Kenapa ia penting sangat? Kemudian, kita akan belajar cara nak guna kelut ni untuk selesaikan masalah dalam dunia sebenar. Dan akhir sekali, kita akan buat satu reality check. Nak pastikan analisis kita ni betul-betul boleh pakai walaupun data tu tak sempurna. Jom kita mulakan. Baiklah, bab pertama. Macam mana kita nak faham data yang nampak berserabut ni? Bayangkan, statistik deskriptif ni macam toolbox utama kita. Tujuannya mudah je, kita ambil data yang banyak dan mungkin nampak pening tu dan kita ringkaskan. Kita kemaskan data tu supaya kita boleh nampak big picture dia. Tak adalah kita hilang dalam lautan nombor-nombor kecil tu. Okey, sebelum kita mula analisis apa-apa, ada satu langkah yang sangat-sangat penting kita kena buat. Kita kena kenal dulu data kita ni jenis apa. Senang cerita, ia macam pertukangan jugalah. Takkan kita nak potong kayu guna tukul, kan? Samalah dalam statistik. Kalau salah guna alat untuk jenis data yang salah, habislah kesimpulan kita pun boleh jadi salah. Jadi, jom kita tengok dua jenis data yang utama. Okey, pada asasnya ada dua keluarga data yang besar. Di sebelah kiri, kita ada data diskrit. Senang je nak ingat. Diskrit ni benda yang kita boleh kira. 1, 2, 3, macam bilangan orang atau berapa ramai yang jawab ya atau tidak. Tak ada nombor perpuluhan, tak ada nilai setengah. Di sebelah kanan pula, data selanjar. Yang ni pula, kita ukur. Ia boleh ada nilai-nilai di antara. Contohnya, tinggi anda boleh jadi 175.5 cm, berat badan, suhu, semua tu data selanjar. Jadi, untuk data diskrit tadi, macam mana kita nak ringkaskan? Senang sangat. Kita cuma kira je kekerapan setiap kategori. Tengok jadual ni. Kita cuma kira berapa orang jawab tidak pernah. Oh, 47. Berapa orang jarang? 71. Nampak tak? Serta-merta kita boleh nampak mana yang paling popular, mana yang paling kurang. Jelas kan? Okey, itu tadi data diskrit. Kalau data selanjar, macam mana pula? Tak cukup dengan sekadar mengira. Untuk data selanjar, kita kena cari titik tengah atau pusat graviti data tu. Inilah yang kita panggil kecenderungan memusat. Alat yang paling terkenal untuk ini yang semua orang tahu ialah min atau senang cerita purata. Ia bagi tahu kita di mana pusat data kita tu terletak. Tapi tahu di mana pusatnya saja tak cukup tau. Kita juga kena tahu adakah data kita tu berkumpul rapat-rapat di tengah atau ia berterabur jauh-jauh. Yang itu pula kita ukur guna serakan dan alat utama untuk ini dipanggil sisihan piawai. Kalau nombor sisihan piawai ni besar, maksudnya data kita tu berselerak habis. Sekarang, bila kita gabungkan dua idea ni, pusat dan serakan untuk data selanjar, ada satu benda magic yang selalu berlaku. Kita akan dapati yang banyak benda dalam dunia ni, datanya tak berselerak secara rawak tau. Sebaliknya, ia ikut satu corak yang sangat cantik dan boleh dijangka. Inilah dia, taburan nombor atau nama glamournya, kelut loceng. Tengok ni, ini contoh paling klasik. Taburan skor IQ. Nampak tak? Puncaknya betul-betul di tengah. Situlah puratanya, iaitu 100. Kebanyakan orang berada di situ. Lagi jauh kita ke kiri atau ke kanan, lagi sikit orangnya. Bentuknya macam loceng kan? Dan corak ni ada di mana-mana je dalam dunia ni. Daripada ketinggian manusia hinggalah kepada markah peperiksaan. Dan bahagian terbaik pasal kelut loceng ni ialah ia sangat boleh dijangka. Ada macam jalan pintas atau cheat code untuk memahaminya. Namanya petua empirikal atau lagi senang nak ingat, Peraturan 68-95-99.7. Peraturan ni macam bagi kita jawapan bocor. Ia bagi tahu kita berapa peratus data akan jatuh dalam kawasan-kawasan tertentu di bawah kelut tu. Jom kita bedah siasat satu persatu. Peraturan pertama, 68%. Ini bermakna kira-kira 68% majoriti besar data kita akan berada dalam lingkungan satu sisihan piawai sahaja dari purata. Betul-betul di bahagian tengah keluk yang paling gemuk tu.
Sekarang kita lebarkan sikit kawasan kita. Kalau kita pergi sejauh 2 sisihan piawai dari purata, boom! Kita dah merangkumi 95% daripada semua data. Hampir semua orang atau semua benda dah ada dalam kawasan ni. Dan akhir sekali, kalau kita pergi sejauh 3 sisihan piawai, kita akan dapat 99.7% data. Ini bermakna hampir semua data ada di dalam zon ini. Jadi, kalau ada data yang terkeluar dari sini, yang kita panggil outlier, memang benda tu sangat pelik dan jarang-jarang berlaku. Baiklah, soalan sekarang kita dah tahu pasal peraturan 689599.7 tu. Hebat. Tapi macam mana kita nak guna benda ni untuk jawab soalan-soalan dalam dunia nyata? Bukan setakat teori je kan? Sekaranglah masanya kita tengok macam mana nak betul-betul gunakan kuasa keluk loceng ni. Prosesnya mudah je. Ada 3 langkah macam resepi. Langkah 1, fahamkan dulu apa soalannya. Langkah 2, kita kena standardkan nilai kita guna satu benda ajaib yang dipanggil skor Z. Nanti kita tengok apa benda tu. Dan langkah 3, guna skor Z tu untuk cari jawapan. Senang kan? Jom kita tengok satu contoh sebenar. Bayangkan masa untuk memasang sebuah komputer mengikut taburan normal. Secara purata, ia ambil masa 50 minit dengan sisihan piawai 10 minit. Soalannya, apakah kebarangkalian atau peluang pemasangan yang seterusnya akan mengambil masa antara 45 hingga 60 minit. Di sinilah skor Z melainkan peranannya. Fikirkan skor Z ni macam Google Translate untuk statistik. Ia ambil nombor kita, dalam contoh ni, minit, dan ia terjemahkannya ke dalam satu bahasa universal, iaitu berapa banyak sisihan piawai dari purata. Dengan formula ni, kita boleh bandingkan mana-mana nilai dari mana-mana keluk loceng. Jadi kita masukkan nombor kita ke dalam formula tu. Nilai 45 minit bila kita kira dapat skor Z negatif 0.5. Maksudnya ia adalah setengah sisihan piawai di bawah purata. Manakala 60 minit pula menjadi skor Z positif 1.0, iaitu satu sisihan piawai di atas purata. Nampak tak? Sekarang soalan kita dah dalam bahasa yang standard, menjadikannya lebih mudah untuk diselesaikan. Okey, kita dah seronok mengira semua ni kan? Tapi ada satu tapi yang besar. Semua benda yang kita belajar ni hanya betul-betul berkesan kalau data kita memang ikut bentuk keluk loceng. Macam mana kalau tak? Kita kena semak dulu. Ini adalah langkah terakhir yang sangat penting. Dan kenapa benda ni penting sangat? Sebabnya, macam petikan ni cakap, banyak kaedah statistik yang hebat, macam ujian T atau analisis regresi, semuanya bergantung pada andaian yang data kita ni lebih kurang normal. Kalau data kita sengit, tapi kita main guna je kaedah ni, alamatnya, keputusan analisis kita pun boleh jadi sengit juga. Bahaya kan? Ini membawa kepada soalan yang logik kan? Macam mana kita nak tahu sama ada data kita ni cukup normal atau tidak? Ada cara ke nak periksa? Ada. Salah satu cara paling mudah nak tengok ialah dengan menggunakan plot QQ. Ini ujian guna mata je. Tengok gambar di sebelah kiri. Kalau data tu normal, titik-titik biru tu akan elok je ikut garisan lurus tu. Macam memeluk garisan. Sekarang tengok gambar kanan. Nampak tak titik-titik tu yari jauh dari garisan? Itu tandanya data tu tak normal. Beza dia sangat jelas kan? Jadi katalah lepas anda periksa data anda tu tak normal. Nak buat apa? Jangan panik. Anda ada pilihan. Kalau ia hanya sedikit tak normal, kadang-kadang boleh teruskan je. Atau anda boleh guna ujian khas yang memang direka untuk data macam ni. Ada juga cara untuk kita mengubah data kita guna matematik supaya ia jadi lebih normal. Jadi jangan risau, ada jalan penyelesaiannya. Dan ini membawa kita kepada satu soalan besar untuk difikirkan. Kita dah belajar tentang model yang sempurna, keluk loceng yang cantik ni. Tapi kita pun tahu, dunia sebenar, data sebenar, jarang sekali sempurna. Jadi, soalannya ialah, jika data yang kita gunakan untuk buat keputusan penting tu tak ikut pun model ideal ni, bagaimanakah ia sepatutnya mengubah cara kita memandang dunia? Dan sejauh mana kita patut yakin dengan keputusan yang kita buat berdasarkan model-model ini? Itulah sesuatu yang menarik untuk kita fikir-fikirkan.